lagi. Duri lagi. Alhamdulillah. Kenapa? Nombor 5 pula. Nombor 7 dah. Nombor 7 dah pergi kat depan. Ini ada karang kan ni? Ada karang kan ni? Kalau besar. Belakang dia yang besar tu rakit nombor 4. Cuaca baik, panas, InsyaAllah. Satu antara benda yang saya suka dekat rakit Haji Mahdi ni adalah kebersihan. Rakit dia cukup rapi, bersih, selesa. Walaupun kecil tapi rasa selesa. Okey, kita teruskan aktiviti memancing. Selamat menonton. Okey, ada makan. Tengok apa yang makan. Air yang makan air. Semua gimmick dia ni. Tak adalah. Umpan habis. What? Kau umpan dulu. Tak ada, umpan habis. Dari petang sampai ke malam baru 9 naik. Alhamdulillah. Tak, ni bukan demam nama dia ni.
Tukar tempat duduk Jackie. What? Sembilang. Pegang. Papa kena pegang. Yang tutu saja habis ni. Tak ada. Gugur. Dia makan diam. Dia makan macam ni tak? Makan macam Alah. Sembilang makan rakus. tak ada sopan tak? Ni pun pedangnya macam ni. Baru tangan kau jauh dari ikan. Cek. Apa? Tolong ambil tu, sepit tu. Kita kepit. Ni apa tak? Tak ada ni. Ikan tegir ni. Milang Kat sebelah ni. Pinawin. Cangkut. Kak. Terbaik. Wah. Alhamdulillah, syukur. Tebal. Tengah makan. Dia pun makan. Tengah makan. It's the motherfucking Eagle Double G. Alhamdulillah. Nanti ikan lain. Ada. Boleh tahan lah. Sesuai untuk satu hidangan. Tunggu daripada petang. Tapi ni air nak penuh ni. Oh, nak makan. Okey, air baru surut. Inilah aktiviti malam. Lepas makan, sepas sikit. Seperti yang saya pernah bagi tahu dekat video yang sebelum ni. Kalau nak naik rakit Haji Mahdi, pastikan kita cari hari yang baik. Itu biar hari mungkin air besar ke, yang penting ada arus. Daripada petang tadi pukul 2.30 sampai ke maghrib tadi, tak ada apa-apa ikan makan. Anak-anak ikan kot menjahanamkan umpan. Ada sekitar pukul 7.30 baru ada semilang. Tebal pipi. Tak tahu ni gerut-gerut ke tebal pipi. Rupa hampir sama je. Semilang. Itu semua air penuh tadi. Yang ni sekarang air baru nak mula surut. InsyaAllah nanti tak ada arus lah. Ada arus, pasti ada ikan. Semalam dapat bapak. Hari ni dapat anak. Di tempat lain. Wah. Ni budak kecil ni dapat. Ni muka belakang. Buka boleh dah nanti tu. Ha. Udang mati. Ambil tekan dulu.
kami dah siap nak balik. Sekarang lebih kurang pukul 9.30 pagi. Hari ni balik awal sikit dah. Macam video-video yang lepas, saya ada bagi tahu kalau area kampung Johor Lama ni memang dia nak kena air yang berarus. Tapi yang paling utama mestilah usaha dan rezeki kan. Mungkin rezeki untuk setakat ni je untuk hari ni. Malam tadi 9 ekor, tembak pipi 1, dan pagi tadi kerapu. Selain daripada rezeki, faktor air juga memainkan peranan. Saya dah kesini lebih kurang 7 hingga 8 kali untuk rakit Haji Mahdi. Daripada rakit 3, rakit 4, rakit 5, 6, semuanya mesti nak kena air yang ada arus yang agak deras, baru ada ikan makan. Maksudnya baru ada ikan besar makan lah. Contoh macam hari ni, air pasang dan air surut agak perlahan. Ikan gelama pun tak ada. Yang banyak ikan pengacau, ikan gerong. Kami pun dah penat sebab sambung mancing ni sebenarnya daripada rakit Rasul semalam, daripada hari Jumaat tengah hari naik rakit Rasul, semalam lebih kurang pukul 11 pagi naik darat, terus ke sini ke kampung Johor Lama. Badan penat. Malam tadi tidur je, lebih pada tidur. Sekarang tengah tunggu bot. Okey, kita jumpa lagi untuk episod-episod video yang akan datang. Kerana banyak lagi rakit-rakit yang saya akan cuba dan saya akan pertontonkan kepada anda. Selepas ni mungkin akan banyak main di sebelah Tanjung Buai dan Pasir Guguk. Untuk rakit Haji Mahdi hampir ke semua dah naik, cuma rakit 1 dan 2 saja belum. Pastikan anda setia untuk menanti video-video selanjutnya. Dan bye bye. Assalamualaikum.